Okey. Ni. Depan aku ni ada sebiji kipas Panasonic. Masalah dia terlalu slow. Okey, aku test. Aku dah buat kelak apa semua. Aku test. Masuk. Okey, tengok Perhati sini. Tu. Dia pusing tapi slow. Aku shock dia punya ni, kapasitor ni. Okey, jadi aku check kapasitor dia dulu macam mana. Okey, stop. Okey, sekarang ni kapasitor dia ni, dia dekat sini asal. Kapasitor dia. Okey, aku dah cabut, aku gantikan dengan yang ni. Okey, aku check tadi memang betul. Memang dia kurang. Okey, aku check Satu sini, satu sini. Okey, 2 UF. Dia 0.6 sahaja. Sedangkan dekat sini, dekat sikit. 1.8 UF. Okey Okey, sekarang ni yang sepatutnya, yang ni aku tukar yang 2. Aku dah tukar yang ni, aku tukar 2 UF. Sepatutnya dia macam ni lah. Dia okey sikit. Dalam 1 lebih macam tu lah. Okey ni. 1.9. Okey, 2 UF boleh pakai lagi Lebih pada tu, tu yang bahaya. Satu tip bila kita nak test kapasitor, guna kapasitor meter ni, kita kena buang cas dia dulu. Buang cas senang macam ni je. Kena buang. Satu tip lah tu. Kalau kita tak buang cas ni, kalau kita terus masuk direct kat sini, mungkin dia akan rosak. Mungkin kapasitor meter nanti akan rosak. Okay, sekarang ni aku test dulu lah. Aku dah tukar semua, aku test dulu Okay ni, tengok perhati betul ni. Ni, tengok ni laju tak laju. Okey. Tu. Laju pada tadi. Okey, dapat Ni brand Panasonic. Okey.